Apa beza beli emas dekat Public Gold atau beli emas dekat luar? Beli emas dekat luar tak ada saya. Beli hari ni, jual hari ni, memang rugi lah. Tapi bila kita simpan jangka panjang, okey, emas, harga emas ni akan makin lama makin naik. Contoh, tahun pertama tuan-puan simpan, harga emas tu naik 10%. Sebab purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun. Purata. So tuan-puan, tahun pertama emas naik 10%. Kalau tuan-puan jual, spread 9%. Tuan-puan hanya untung 1%. Baik simpan dalam ASB atau tabung haji, lagi banyak dapat. Betul tak? Okey, tahun kedua dah naik 20% sebab dah 2 tahun. Kalau tuan-puan jual, tolak spread 9%, tuan-puan untung 11%. Okey lah. Tapi baik kalau setakat dapat 11%, simpan dalam ASB dan tabung haji lagi selamat. Betul tak? Kan? Okey, tak ada risiko. Tapi bila tahun ketiga, tuan-puan simpan emas tu, baru tuan-puan jual, emas dah naik 30%, spread 9%, untung 21%. Okey, dan seterusnya, dan lagi lama, lagilah ASB dan tabung haji tak boleh beat. Kalau tuan-puan tengok dekat website goldprice.org, dalam tempoh 5 tahun, emas dah naik 88%. Kalau untuk simpanan jangka panjang, emas jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan untuk anda. Okey, clear?